Kenapa ada bisnes laju gila dan ada juga bisnes yang rasa macam internet 3G? Stephen Covey jawab persoalan ni dengan satu ayat. Business move at the speed of trust. Stephen M.R. Covey ni adalah konsultan untuk syarikat-syarikat yang besar. Dalam pengalaman berpuluh tahun yang dia dah buat sebagai konsultan, dia perasan satu benda yang pelik. Dia bagi contoh dua syarikat yang produk hampir sama, market sama dan modal pun lebih kurang sama. Tapi syarikat pertama tak percaya satu sama lain dengan vendor. Bila nak buat deal, semua benda perlu hitam putih. Kontrak dia 50 ke 60 muka surat. Meeting ulang 5-6 kali. Hasil dia, deal jadi tapi lambat dan mahal. Okey, kita compare dengan syarikat kedua pula. Senario yang sama. Tapi bezanya adalah syarikat kedua ni dia ada reputasi yang sangat-sangat clear. Orang dalam kenal dan percaya terhadap syarikat nombor 2. Track record cantik. Kontrak 10 muka surat pun dah cukup. Meeting sekali saja, relax, santai. Hasil dia siap cepat dan kos menjadi lebih rendah dan tenaga boleh fokus kepada growth bukannya drama. Dan dekat situ Stephen Covey ni sedang. Masalah sebenarnya adalah pada trust. Covey rumuskan satu formula yang sangat penting untuk bisnes bergerak dengan cepat. Low trust bersamaan dengan low speed tambah dengan high cost. Tapi bila hang ada high trust bersamaan dengan high speed tambah dengan low cost. Itu adalah efek trust kepada bisnes. Dan dari situlah lahirlah buku yang ditulis oleh Stephen M.R. Covey bertajuk The Speed of Trust. Sebab tu bisnes yang laju biasanya ada satu persamaan. Orang sekeliling mereka percaya antara satu sama lain. Sebab hubungan mereka yang sangat konsisten. So kalau hampa mencari komuniti yang membina bisnes melalui hubungan dan juga kepercayaan, hampa boleh hadir ke dalam event networking yang kami buat ni. Event yang kumpulkan lebih daripada 100 usahawan yang besar di area utara Malaysia. Terdiri daripada pelbagai latar belakang bisnes. Daripada bisnes startup kecil sampailah syarikat yang jana jutaan ringgit sebulan. Berminat hampa boleh tekan dekat link di bio di atas.